What's that? Up! Fight on now. Oh, itu dia detik tragik gambaran yang cuba dibawakan oleh anggota pasukan tirakan khas ya. Dan untuk lebih lanjut, ini merupakan sebahagian daripada rangkuman yang akan saya bincangkan bersama dengan Sempena Muda Maritim Dato' Ahmad Fuzi Abdul Ghahan yang merupakan Timbalan Ketua Pengarah Operasi Maritim Hari Maritim Malaysia yang ke-7. Ya, Dato', apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih. Ditubuhkan pada tahun 2006. Ya, nampaknya semakin lama semakin berkembang. Dan juga saya tertarik dengan satu tema yang dibawakan, iaitu maritim berintegriti, negara dihormati. Datuk melihat banyak pencapaian telah pun dilakar oleh Maritim Malaysia sepanjang penubuhannya. Macam mana Datuk dapat dikongsikan? Pertama sekali kita ni ditubuhkan pada tahun 2005 lah. Jadi sejak kita ditubuhkan dan menjelang 7 tahun umur kita lah ya, telah meningkat. Kalau sekolah rendah sekarang dah naik darjah 1 lah. Jadi kita meningkat, dan daripada mula kita beroperasi sehingga kini pada peringkat awalnya very moderate lah. Maknanya cukup sederhana kerana keanggotanya pun masih kurang. Peralatannya pun yang kita terima daripada agensi-agensi yang menyerahkan ya, mengikut keputusan kerajaan menyerahkan kepada kita. Dan alhamdulillah sehingga ke hari ini kita telah pun dapat mengumpulkan satu kekuatan ya, untuk menjaga perairan negara seperti mana yang diputuskan oleh kerajaan, menentukan keselamatan dan kesihatan negara di samping mencari dan menyelamat. Jadi hasrat kerajaan untuk menubuhkan satu agensi tunggal penguasaan maritim negara itu telah tercapai. Ya. Walaupun Datuk sebutkan darjah 1, tapi banyak juga dikelikan kes yang berprofil tinggi yang menampakkan kejayaan pada usia yang muda. Dapat dikongsikan dengan penonton apakah kejayaan telah pun dicapai itu? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita melihat 7 tahun ini memang satu usia yang amat muda, tetapi oleh kerana keanggotaannya terdiri pada mereka-mereka yang mempunyai pengalaman, kepakaran yang diperlukan, rata-ratanya antara 15 ke 30 tahun lah ya pengalaman ya dalam perkhidmatan yang terdahulu. Saya percaya pencapaian-pencapaian ini telah dapat dilaksanakan. Sebagai contoh, isu yang paling ketara sekali di peringkat awal penubuhan ialah perlanunan di Selat Melaka. Kalau kita melihat statistiknya pada tahun 2004, so hampir 40 kejadian perlanunan di Selat Melaka sahaja, tidak termasuk di kawasan-kawasan lain. Tapi alhamdulillah dengan kerjasama lah ya, agensi dan juga jabatan-jabatan khususnya Tentera Laut Diraja Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan juga lain-lain agensi yang turut sama-sama menentukan keselamatan perairan Selat Melaka. Kita melihat pada tahun 2009 dan 2010 zero kejadian. So that is satu pencapaian yang cukup membanggakan dan diakui oleh dunia. Satu. Yang keduanya, kita dapat menangkap lanon-lanon lah ataupun penjenayah ataupun perompak-perompak yang melakukan melakukan rompakan di perairan kita. Sebagai contoh, tahun lepas saja kita telah dapat menangkap 3 kumpulan lanon. 2000 pada Mac 2011 ya. That's satu tangkapan kita lakukan di Selat Singapura, di mana kapal MT Pran Queen telah dirompak dan kita dapat menangkap 7 lanon atau perompak tersebut, dan hukuman telah dijatuhkan dengan 10 tahun penjara dan 3 sebatan. So kita melihat juga pada tangkapan yang kedua yang melibatkan kapal dagang juga
iaitu kapal dagang Sky Jupiter. 6 perompak telah ditangkap di Selat Melaka berhampiran Tanjung Piai. So entrant ke Selat Singapura juga. So jadi tangkapan ini menunjukkan kesungguhan kita dalam menentukan perairan negara sentiasa selamat. Tahap kecekapan yang sentiasa dipertingkatkan. Datuk, saya percaya bahawa kekuatan anggota itu sangat penting sekali. Tentu sekali. Akademi diwujudkan juga untuk mencari perintis ataupun bakat-bakat baru yang begitu berpengalaman, wawasan yang tinggi. Jadi saya difahamkan kebanyakan mereka daripada latar akademik yang baik yang memohon masuk ke akademi ini dan diserapkan ke dalam Maritim Malaysia. Mungkin dapat Datuk terangkan dari segi peningkatan permohonan yang ada untuk bersama-sama dengan Maritim Malaysia. Alhamdulillah, sambutan cukup hangat lah. Boleh kita katakan luar biasa. Kita mengambil pegawai contohnya, satu kali pengambilan jumlahnya 100 orang. Tapi kalau yang datang tu sampai 3,000 orang. Jadi kita dapat memilih calon-calon untuk menjadi pegawai itu dari kalangan yang betul-betul kita fikirkan bukan saja layak tetapi sesuai dengan tugas-tugas yang kualiti yang dicari, Datuk. So kita nampak tentunya fizikalnya penting. Kedua, daripada segi kemampuan mereka, kita mengambil berbagai-bagai latar belakang. Contohnya perundangan, kerana kita ni enforcement. Jadi latar belakang perundangan ni setengah-setengah mereka ini telah pun practice law di luar sana dan ada yang masuk ke perkhidmatan kita. Itu sebagai contoh. Yang keduanya, mereka-mereka yang mempunyai kepakaran di dalam bidang-bidang teknikal. Kerana kita merupakan satu agensi yang mempunyai peralatan yang kita kira cukup canggih, setara lah dengan negara-negara di luar sana. So pesawat yang kita gunakan sebagai contoh. Begitu juga dengan interceptors, bot-bot laju yang berkuasa tinggi, memerlukan kepakaran-kepakaran dan juga kemampuan anggotanya untuk mengguna pakai. Jadi saya lihat bahawa masa semakin bergerak pantas dan kita tidak boleh berpuas hati dengan apa yang kita ada sekarang ini. Tentu. Nak sesuaikan diri dengan keperluan teknologi semasa, dengan kualiti anggota, dengan cabaran-cabaran yang semakin berkembang biak. Ada penyeludupan, pemeragaan manusia. Bermaksud cabaran yang dipikul itu bertambah hebat. Jadi diadakan hari Maritim Malaysia ke-7 ini, apa yang ingin disebarluaskan kepada khalayak untuk mengetahui di mana kedudukan Maritim Malaysia sekarang ini? Alhamdulillah, kita di peringkat awalnya telah pun, fasa pertamanya telah pun berlalu. Maknanya kita mewujudkan kita punya pejabat, kita punya daerah-daerah di seluruh negara, dan kini kita memperkemaskan lagi, memperlengkapkan. Yang pertamanya, aset-aset baru yang kita beli telah pun meningkatkan upaya kita. Setakat ini kita telah mempunyai lebih kurang 244 buah vessel, iaitu kapal dan bot. Itu merupakan satu jumlah yang besar. Di samping itu kita memiliki 8 pesawat. Kita juga telah melengkapkan kemampuan kita dengan sistem pengawasan laut, bukan saja di Selat Melaka kita pertingkatkan, tetapi juga di perairan Sabah. So alhamdulillah, semua peralatan ini telah pun diguna pakai dan memberi impak yang tinggi kepada keselamatan dan kesihatan negara, di mana kita melihat dapat menyumbangkan kepada ekonomi yang berkait rapat dengan maritim. Baik. Datuk, segi ada juga perbarisan itu apakah masyarakat awam boleh melihat tentunya kita mengalu-alukanlah masyarakat awam, khususnya di Pahang lah kita nak adakan perbarisan esok insya-Allah di Gebeng, dan dalam perbarisan ini yang berhormat Timbalan Perdana Menteri sendiri akan mengambil tabik hormat ada juga penyerahan sijil yang akan dilakukan. Sijil ini adalah pengiktirafan sebagai ISO 9001 yang mana merupakan satu anjakan kepada kemampuan pusat latihan kita yang baru saja kita bina. Kita baru start beroperasi pusat latihan ini pada bulan April
yang lalu dan alhamdulillah dengan masa singkat ini kita pun telah mendapat akreditasi dan juga pengiktirafan yang sedemikian rupa. Itu dia, syabas kami ucapkan kepada pencapaian Malaysia. Terima kasih. Dan semoga apa yang dirancang berjalan dengan lancar dan teratur. Dan kita pun tersenyum bangga melihat di saat Datuk mencari 100 yang terbaik yang datang membantu 3,000 dan juga akan terus bertambah kerana melihat prospek yang cerah yang ada pada berada tim Malaysia. Jadi terima kasih tu. Terima kasih banyak. Itu dia. Alhamdulillah. Datuk yang betul semangat kongsikan pelbagai ilmu dan juga maklumat. Sebenarnya Muda Maritim Datuk Ahmad Fuzli Abdul Kaham, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Maritim yang datang berkongsi maklumat dengan kita. Selain itu juga Wawar ingatkan beberapa perkara untuk anda. Ahad ni kalau ada kelapangan datanglah ke program seni budaya dan juga gagasan Azam Satu Malaysia di IKBN di Banting, juga tentang forum Rasul di Masjid Kota Damansara untuk kita variasikan pencapaian. Dan selepas ini pula akan muncul beberapa lagi demonstrasi yang menarik, juga festival layang-layang dan juga kumpulan yang akan bawa persembahan di Pekangan Seri Pentas. Kembali semula selepas ini. Dan kita sampai penghujung nampaknya untuk hari ini. Esok saya akan kembali dengan topik-topik menarik yang lain. Kita jumpa lagi esok. Dan juga ingin terbang tinggi, sayapkan dengan iman. InsyaAllah selamat. Assalamualaikum.